Lepas beli t-shirt, sudah tiba masanya untuk makan tengah hari. Satu makanan tradisional yang mesti kita cuba ialah nasi bancakan. Nak tahu apa nasi bancakan? Tengok ni. Inilah nama dia, nasi bancakan. Ala-ala nasi campur tapi lauk-lauk dia semua Sundanese style. Kita pilih apa kita nak. Okey, makan tengah hari di Bandung, specialnya ala-ala Sundanese style. Dia panggil nama ni nasi bancakan. Okey, nama restoran ni dekat nasi bancakan dekat Jalan Trunojoyo. Okey, boleh lah kalau kita nak cari makanan tradisional kat Bandung ni pun ada. Oh, jangan lupa es goyobot. Ni pun tak pernah dengar hari ni. Baik, kita try ni dulu. Sedap. Duduk dia pun style bersila, kira traditional style lah sikit. Enak banget sih. Memang sedap lah. Dia tahan juga pedas dia nampak ni. Peluh-peluh kan ni. Okay, naik angkut daripada town sampai ke sini. Ni ada lagi satu tempat menarik yang kita boleh lawat. Saung Angklung Mangkau Ujo. Kat sini kita boleh belajar dan boleh tengok macam mana permainan angklung. Orkestra angklung. Jom. Thank you. Ini namanya angklung. Jadi kat sini kita boleh tengok persembahan dia dan belajar cara-cara pembuatan angklung. Jom. Oh, klasiknya. Ini ada bengkel pembuatan angklung. Tengok macam mana dia buat. Jom kita belajar proses-proses pembuatan angklung. Angklung ni sebenarnya ialah alat muzik yang dibuat daripada buluh. Ni Pak Abang ni. Abang ni tengah buat antara proses-proses yang pertama lah, proses-proses awal. So, dia akan potong buluh tu mengikut saiz dia. Saiz yang lain akan mengeluarkan bunyi yang lain, nada yang lain. Yang ni pula proses tuning dia. Dia akan ikut not-not yang tertentu. Lepas tu panjang dia akan menentulah. Nampak? Akan ikut not lah, A, B, C, D, E, F, G. Pakai tangan je, pakai tangan. Memang experience ni. Inilah rupanya angklung yang dah siap. Dalam satu hari, kita boleh siapkan 5 buah angklung. Kira kan? Kita tahu macam mana angklung dibuat? Dia ada persembahan kejap lagi. Jom kita pergi tengok. Show sekarang ni tadi tu, wooden puppet atau dia panggil wayang golek. Kalau kat Malaysia kita ada wayang kulit kan. Ni wayang golek, dia lain sikit. Pakai patung kayu. Okay. Dan ni pula nama dia arumba ataupun alunan rumpun bambu. Kebanyakan alat muzik kat sini semuanya dibuat daripada bambu ataupun buluh. Dan dia bermain semua oleh anak-anak kecil, kira junior, student baru. Best pula tu. Kalau kita tengok kan, semua yang buat performance dekat sini semua budak-budak kecil. Itu sebabnya diorang semua ni pelajar kat sini. Selain daripada tempat tarikan pelancong, Saung Angklung Mangkau Ujo ni pun sebenarnya sekolah untuk diorang belajar tarian-tarian seni dan juga seni-seni tradisional Indonesia. Satu cara untuk mengekalkan budaya seni lama. Di Angklung Ujo ini, kita dapat melihat persembahan orkestra angklung yang cukup menghiburkan. Lebih menarik lagi, kita dapat melihat kanak-kanak di bawah umur 12 tahun menunjukkan kemahiran mereka bermain angklung. Selain persembahan angklung, ada juga persembahan tarian dan nyanyian yang cukup klasik serta mempersonakan setiap pengunjung yang datang. Di sini, para pengunjung akan diajar bermain angklung. Bukan senang rupanya nak main angklung ni. Tapi bila diajar sikit lebih kurang cara nak bermain, rasa seronok pula. Satu pelajaran muzik yang menarik untuk saya. Pada akhir persembahan, seorang budak perempuan datang mengajak saya menari. Bukan saya je, ramai lagi yang turut serta. Macam berada dalam parti yang besar pula. Memang best. Memang best lah pengalaman kat Saung Angklung Ujo ni. Bukan je dapat tengok angklung, tengok pembuatan angklung. Last kali boleh join lagi tarian dengan budak-budak kecil dia semua. Basically, pokoknya experience di sini best. Kedai cenderahati juga ada di sini. Ia menjual berbagai jenis cenderahati seperti keychain, patung, wayang kulit. Satu yang menarik, mereka boleh lukis di atas keychain on the spot. Apa lagi, saya pun tulislah nama saya di atas keychain. Tengok. Dia ala-ala macam wayang kulit sikit kan. Tidak bisa dimainkan, bisa patah. Ada juga wayang golek macam ni. Tahu wayang golek ni?
Ini dia namanya wayang golek. Dia kurang macam wayang golek tapi patung terus. Dia tak ada main kat belakang cermin, belakang kain ke apa, dia terus patung. Iya, kalau mau belajar angklung ataupun mau ngeliatin angklung, ini tempatnya. Faham nggak, Pak? Yo, seruling ni pun cantik juga. Kita try tengok. Okey ni, cun lah. Memang merdu lah bunyi dia kan. Kau tak beli rugi lah. RM20,000. Tak ada RM20,000. Murah ni. Jom lah. Alright. Waktu malam, inilah tempatnya. Muda-mudi anak-anak muda Bandung melepak. Nama tempat ni Paris Van Java. Lebih kurang macam konsert lepak, semi open air. Dia macam shopping mall lah juga. Kalau ada bajet lebih, boleh shopping. Tak ada masalah. Dan jalan pun boleh. Jom. Paris Van Java ialah syurga membeli belah. Pelbagai kedai designer shop boleh didapati di sini. Oh, lawa kan. Besar betul lah Paris Van Java ni. Macam-macam brand, macam-macam kedai ada kat sini. Restoran pun banyak juga. Manakan perut kita dah lapar. Jom kita tengok apa boleh makan. Nak? Jom. Cuaca kat Bandung ni memang tak menentu. Nampak tu? Hujan. Jadi aktiviti malam tak banyak yang kita boleh buat. Apa lagi? Sejuk-sejuk ni perut pun lapar. Kita makan dulu lah. Malam ni dinner kita Aceh style. Nama restoran ni Kampung Aceh kat Jalan Dago. Dekat dengan area hotel kita. So, makanan dia nasi goreng rendang. Dan akhirnya jumpa juga teh tarik. Dah lama tak minum ni. Okey. So, perut pun dah lapar. Kita makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk makan. Dia ada rasa macam sup ekor lah. Rasanya lepas dinner malam ni, kita balik terus rest kot, tidur kot. Sebab esok pagi, awal pagi, ada satu aktiviti menarik. Nak tahu? Kena tunggu. Okey, memang best. Okey, selamat pagi semua. Seperti yang saya janjikan, hari ini ada program yang best sekali. Saya akan cari tour untuk pergi ke Tangkuban Perahu. Kat sini memang banyak lah tour-tour yang kita boleh cari yang menyediakan package untuk kita pergi ke Tangkuban Perahu. Gunung berapi, babe. Tour ke Gunung Tangkuban Perahu untuk seorang berharga RM200,000 dan perjalanannya pula mengambil masa lebih kurang sejam. Gunung Tangkuban Perahu terletak lebih kurang 30 km dari Bandung dan merupakan sebuah gunung berapi yang masih aktif. Nama Tangkuban Perahu diambil daripada suku kaum Sunda yang bermaksud perahu terbalik kerana cerita legenda zaman dahulu. Kini, ia lebih merupakan sebuah kawasan pelancongan yang menarik untuk dilawati. Okey, sekarang saya berada di puncak Gunung Tangkuban Perahu. Kalau nak tahu, Gunung Tangkuban Perahu ni ialah gunung berapi yang masih lagi aktif. Dan ni nampak kawah dia, punyalah besar. Tengok saya dah asap keluar lagi. Yo, ni first time ni experience tengok kawah gunung berapi. Kat sini ada banyak kawah. Dan ni adalah kawah yang terbesar, dia dipanggil Kawah Ratu. Dan kalau ikut sejarah dia, kawah ni dah 3 kali meletup. Kali terakhir tahun 1969. Jadi sekarang dah 2010. Sebelum dia meletup, baik kita jalan kat depan lagi. Pemandangan yang dapat kita lihat di atas gunung berapi ni memang menakjubkan. Selain itu, terdapat juga kedai yang menjual pelbagai cenderahati untuk pengunjung membeli buah tangan. Lebih menarik lagi, keadaan cuaca dan pemandangan di atas gunung berapi ini terasa seolah-olah saya berada di negara Eropah. Okey, kalau kita ikutkan sejarah Gunung Tangkuban Perahu ni, dia berkisahkan pasal Sang Kuryang yang ingin menikahi dengan ibunya sendiri. Kemudian, diterbalikkan perahunya. Tengok pokok-pokok ni semua. Kalau kita tengok semua warna hitam kan. Sebab dia ditutupi dengan belerang. Sebab bila gunung berapi tu meletup dulu, dia mengalir ke bawah, semua diliputi dengan belerang. Nampak? Ni, lorong ni. Sekarang ni saya sedang berjalan di dalam laluan lava. So, gunung berapi meletup, lava mengalir, hakis jadi macam ni.
Real, babe. Nampak? Jam pelik tak saya lepak dalam pokok ni. Ada sebab dia. Diorang kata, kalau duduk dalam pokok ni, rahsia awet muda. Diorang panggil pokok ni pokok jambu. Jadi, kau nak jadi jambu, lepak alam ni lama-lama. Yo, real lah. Ni dia kawah Domas. Tu boleh tak turun bawah dan tengok, oh yo, air tu menggelegak lagi lah. Jom lah tengok dekat lagi lah. Nampak? Sekarang ni dah sampai kat dasar kawah Domas. So boleh lah kita explore kawah gunung berapi. Mana lagi nak dapat ni, first time ni. Pergi situ lah, kat air menggelegak tu. Jom. Yo. Faham dia, terasa lah. Yo. Ya betul. Pernah tengok gunung berapi up close and personal, dekat macam ni, yang masih menggelegak, yang masih aktif. Siap dia orang rebus telur lagi, entah berapa darjah Celsius pun tak tahu ni. Nampak tak yang batu-batu yang warna kuning tu? Itulah belerang ataupun sulfur. Itu yang menyebabkan air ni panas. Dan semua asap-asap ni, dia bawa bau sulfur. Dia orang kata, belerang ni elok untuk kulit ataupun alergi ke apa ke. Ni free steam sulfur therapy. Lepak je. Wow. I'm on top of the world. Dapat experience gunung berapi yang live. Satu, pemandangan dia pun tak kurang hebatnya. Dah penat jalan, lepak jap. Memang tak pernah saya mengalami experience macam ni. Ya, berada kat tengah-tengah kawah gunung berapi yang masih aktif. Memang saya recommend datang kat sini. Gunung Tangkuban Perahu di Bandung. Terbaiknya. Saya benar-benar terasa bahawa saya sedang berada di puncak dunia ketika berada di atas sini. Pengalaman bercuti di Jakarta dan Bandung ni memang sesuatu yang tak dapat saya lupakan. Paling menarik sekali, semuanya hanya dengan berbajetkan RM700. Pelbagai tempat menarik saya lawati, macam-macam makan tradisional Indonesia saya dah cuba. Ianya merupakan satu pengalaman yang cukup mengagumkan. Satu hari nanti, saya pasti akan kembali ke sini lagi.